Salam. Hai. Tanya untuk hari ni achievement. Okey, sebelum saya nak tanya soalan, saya nak awak perkenalkan diri awak dulu lah. Nama siapa, awak dulu ambil kos apa dan sekarang ni awak buat apa? Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nino Amarin Balkis dan saya bekas pelajar Bachelor in Arts in Accounting and Finance in collaboration with Dublin Business School. So sekarang saya tengah bekerja sebagai auditor di Grant Thornton Malaysia. Kerja auditor, bagus. Okay. So soalan saya adalah sebenarnya untuk orang luar lah yang nak tahu tentang kos ni, awak rasa best tak kos ni? Bagi saya kos BAF ni memang sangat best lah. Yang paling penting sebab BAF ni ditawarkan 2 sijil, satu daripada Dublin Business School dan satu lagi daripada KPTM. Dan juga saya rasa pensyarah-pensyarah dekat KPTM ni sangat-sangat membantu dalam proses pembelajaran tu. Jadi saya sangat sukalah ambil BAF ni. Okay. Hai, nama saya Nurul Kristina. Saya juga antara student Bachelor of Arts Accounting and Finance in collaboration with Dublin Business School. Sekarang saya tengah bekerja sebagai R2R Specialist dekat salah satu MNC dan juga akan menyambung ACCA pada September ini. Oh, bagus MNC. Okey, so soalan saya adalah sepanjang awak menjadi student kat sini kan banyak subjek awak belajar kan? Okey, subjek yang paling menarik bagi awak apa? Paling menarik kalau nak list banyak tapi kita cakap yang best of the best lah. Antaranya macam taxation, audit, Senaim, memang power lah dia ajar. Dia macam sekali dia ajar terus masuk. Macam tu. Lepas tu kita ada Madam Aida ajar financial management, Miss Nurul performance management. Semua lecturer kat sini best-best. So don't worry. Korang mesti akan dapat macam result yang bagus-bagus lah. Okay. Hai, saya Nur Alia binti Muhammad Faharuddin dan saya juga salah seorang pelajar daripada Bachelor of Arts in Accounting and Finance in collaboration with Dublin Business School. Dan saya sekarang bekerja sebagai eksekutif di Sirim QAS International Sedang Berhad. Okay, so sekarang ni untuk orang luar yang nak mencuba, yang nak pilih program BAF ni, awak rasa awak recommend tak dekat diorang? Okey, untuk korang yang kat luar sana, jomlah masuk BAF ni. Best tau sebenarnya. Macam yang Amalin cakap tadi, program BAF ni akan tawarkan 2 sijil, satu daripada Malaysia dan satu daripada Ireland. Dan salah satu lagi benefit BAF ni adalah korang berdapat peluang untuk buat academic visit di Ireland sendiri. Jadi korang dapat merasa macam mana keadaan belajar di Ireland dan lecturer-lecturer diorang di sana juga. Okay, sebab itulah saya sangat recommend korang untuk join program BAF ini. Jom masuk BAF di Grand Bangi.